Okay, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ini kami nak review satu kereta wajah MMC ya. Kami restore kereta ni, fully restore lah. Jom tengok condition kereta. Okey guys, kereta ni wajah MMC ya. Wajah MMC tapi muka CPS, wajah CPS. Bumper original CPS, bonnet pun sama original CPS, grill semua original CPS. Okey, dia punya fog lamp bawah kita sudah custom, pakai fog lamp yang ada ring light punya. Lampu depan sama juga kami dah custom dah, ada siap ring light. Okey, kereta warna ni baru kita cat lah. Tak sampai seminggu. Baru siap cat. So ada 1 tahun warranty. Cat ni ada 1 tahun warranty. Warna ni orang kata apa? Waisuku lah. Okay. Sport rim kita pakai RPO1. RPO1 17 inci ya. Rim baru, tayar masih bunga tebal. Anda boleh nampak sini tayar masih bunga tebal lah. Tayar pun baru. So dia punya brake system semua kita sudah buat. Okay, anda boleh tengoklah warna kereta ni. Dengan ada siap sunroof lah. Ada siap sunroof. Sunroof semua berfungsi cantik, tak ada masalah. Lepas tu, condition macam ni lah kereta. So, condition kereta macam ni lah. Memang padu-padu lah. Beli pakai saja. Okay, wiper semua kita sudah tukar pakai silikon. Wiper semua baru. Semualah, warna dia memang macam ni lah. Memang menarik warna ni. Siap ada sunroof, atap bumbung semua sudah buat. Tengok belakang pun memang condition padu. Kereta ni beli pakai saja, tak payah buat apa-apa lah saya rasa. Beli pakai saja. Tak payah pening kepala. Kereta memang running condition. Okey. Bumper ni memang sudah ada skirting skirting PU original lah. Tepi pun sama guys. Tepi pun ada skirting juga R3. PU guys, bukan fiber PU. PU. Skirting R3 juga dan belakang sudah ada siap skirting R3. Belakang kita pakai spoiler R3 ya. Spoiler kita pakai R3, lampu BM lampu BM. So belakang sudah ada grill impian untuk wajah CPS punya. Setengah dashcam sudah ada ya belakang. Lepas tu exhaust kita sudah ada. Tapi dia bukan bunyi kasar bunyi padu-padu je. Okey, dalam kita sudah buat dia punya papan, spare tank semua ada. Dengan spare tayar pun dah ada. Papan semua kita sudah buat. Ini lampu depan Lampu depan memang kita pakai lampu ring ice blue. Bawah punya pun dah sama. Tengok. Memang kena ni. Okey, condition dalam Condition dalam macam ni lah. Steering kita sudah tukar Steering kita pakai Proton Freeway punya. Dalam condition macam ni, player memang touchscreen Player touchscreen. Kapet dadu, seat depan punya seat kita sudah pakai cover. Ni. Lepas tu door trim semua kita dah bagi hitam lah dia. Dia wajah MMC asal warna grey, kita dah bagi hitam. Samalah belakang pun semua standard Kita tak ada usia apa-apa, semua standard. Speaker semua berfungsi. 4 speaker memang berfungsi. Okey, siapa beli kereta ni kita bagi handle, door handle kita bagi 4 set yang siap warna, ada warna ikut warna asal ni. Kita dah sedia dah 4 set. Siapa-siapa beli besok lusa handle patah ke apa ke tak payah pening kepala, memang kita ada bagi handle untuk 4 set. Okey, yang ni condition engine bay Engine bay warna gold Kami dah spray warna gold. Tengok bonnet atas dia punya span semua kita dah ada buat. Lepas tu Osamco Osamco, sistem air pun semua kita sudah buat. Semua pakai Osamco. Tengok, memang kereta standard Coil plug kita sudah upgrade K20 memang tak ada leaking apa-apa. Beli pakai saja. Belting semua baru. Tak payah buat apa-apa. Tak ada sikit pun tak ada leaking. Memang jenis bersih kereta ni. Semua kita sudah buat. Siapa beli, tak payah buat apa-apa lah, terus pakai saja kereta ni. Aircon pun sejuk. Harga kereta ni 15,000 Harga kereta ni on the road 15,000. Rotek, insurans, Puspakom, semua kita tanggung. Lepas tu, siapa beli kereta ni, kami akan bagi dia free towing. Towing untuk unlimited lah. So, harga kereta ni 15,000 on the road. So, siapa-siapa minat boleh PM MMC Garage ataupun nak datang tengok kereta ni, boleh juga Google untuk location kami, MMC Garage. Kita area Kelang, Pandamaran. Okey, jika sudi tolong share video ni by MMC Garage.